Halo semua, nama saya Dr. Nur Aminah. Adakah anda kadang-kadang berasa seperti badan anda tidak lagi dengar kata seperti zaman muda dahulu? Anda mungkin penuh dengan tenaga tetapi tindak balas badan anda sentiasa sedikit perlahan. Terutamanya apabila anda intim dengan pasangan, rasa ketidakupayaan itu boleh menjadi sangat mengecewakan. Malah ada lelaki mendapati bahawa tabik hormat menaikkan bendera secara semula. Jadi yang biasa berlaku apabila bangun pagi nampaknya semakin jarang berlaku. Jangan fikir ini hanya masa anda seorang atau anda malu untuk mengatakannya. Sebagai pakar urologi, saya boleh memberi jaminan bahawa ini adalah perubahan fisiologi normal yang akan dihadapi oleh ramai lelaki berumur 50 dan 60 tahun ke atas. Ini bukan sekadar masalah fizikal, ia boleh menjejaskan semangat kita untuk hidup hubungan kita dengan pasangan, malah membuatkan kita mula meragui diri sendiri. Adakah anda benar-benar sudah tua dan tidak mampu melakukannya lagi? Dr. Nur Aminah sangat memahami kebimbangan ini. Ramai pesakit yang datang berjumpa saya mula-mula sekali akan bertanya tentang ubat-ubatan. Perubatan barat pastinya mempunyai kesannya, tetapi sesetengah rakan bimbang tentang kesan sampingan atau berharap untuk penyelesaian yang lebih semula jadi dan berkesan. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu kaedah penjagaan kesihatan tambahan yang saya pelajari daripada seorang pengamal perubatan Cina dan yang telah disahkan oleh ramai doktor di klinik saya sebagai sangat berkesan. Kaedah ini tidak memerlukan ubat atau wang yang banyak. Hanya cari satu suis rahsia di tapak tangan anda sendiri dan luangkan masa beberapa minit menekannya setiap hari. Terdapat peluang bahawa anda boleh membantu diri anda mendapatkan semula keyakinan dan vitaliti yang menjadi milik lelaki. Kaedah ini bukan sahaja berasaskan teori perubatan Cina dengan kukuh, tetapi lebih menarik lagi prinsip di sebaliknya boleh diaplikasikan kepada perubatan barat moden kita. Perubatan menjelaskan bahawa kedua-duanya saling berkait. Ini adalah penyelesaian yang benar-benar boleh membantu kita mengaktifkan keupayaan penyembuhan diri badan kita. Selagi kita menggunakan kaedah yang betul, keyakinan lelaki benar-benar boleh dipulihkan. Baiklah, mari kita terus ke topik hari ini, di manakah suis rahsia ajaib yang saya pelajari daripada rakan perubatan Cina ini. Jawapannya ada di tapak tangan kita. Tangan kita melakukan begitu banyak perkara setiap hari, tetapi kita mungkin tidak pernah terfikir bahawa ia sebenarnya adalah panel kawalan badan kita yang sangat canggih, dipenuhi dengan saraf dan saluran darah yang padat. Menurut pengamal perubatan Cina tangan adalah arteri trafik utama yang dilalui oleh banyak daripada 12 meridian utama dalam badan kita. Di antaranya terdapat satu titik akupunktur yang sangat disyorkan oleh pengamal perubatan Cina. Ia dipanggil titik Laogong. Titik akupunktur ini adalah istana buruh dalam perubatan Cina. Bagaimana untuk mencarinya ia sangat mudah. Anda boleh ikut saya sekarang. Sila genggam tapak tangan anda secara semula jadi dan santai tanpa menggunakan terlalu banyak tenaga. Pada masa ini sentuh sedikit bahagian tengah tapak tangan anda dengan hujung jari hantu jari tengah anda. Itu adalah titik akupunktur Laogong. Menurut teori perubatan tradisional Cina yang saya pelajari, titik akupunktur ini adalah titik yang sangat penting pada meridian perikardium. Apa itu perikardium, doktor perubatan tradisional Cina menjelaskan bahawa ia boleh ditemui pada meridian perikardium. Anggaplah ia sebagai lapisan membran yang melindungi jantung kita. Ia bukan sahaja melindungi jantung tetapi juga memikul tanggungjawab penting untuk mengawal peredaran qi dan darah badan. Jadi apabila kita merangsang titik Laogong, ia seperti menekan butang yang boleh melegakan tekanan jantung dan menggalakkan peredaran darah ke seluruh badan, membantu qi dan darah kita mengalir dengan lebih lancar. Dalam pandangan perubatan tradisional Cina, disfungsi erektil pada lelaki sering berkaitan dengan dua perkara. Sebab-sebabnya berkaitan dengan qi buah pinggang yang tidak mencukupi dan peredaran qi dan darah yang lemah. Saya juga telah merujuk pengamal perubatan Cina. Buah pinggang yang mereka rujuk tidak sama sepenuhnya dengan dua buah pinggang dalam anatomi perubatan barat kita. Dalam sistem perubatan Cina, buah pinggang adalah organ utama yang mengawal tenaga hidup, pertumbuhan, perkembangan dan fungsi pembiakan kita.
Organ dalaman adalah asas kehidupan kita dan terdapat prasyarat utama untuk ki buah pinggang yang mencukupi. Darah mesti mengalir dengan lancar untuk menghantar nutrien ke tempat yang sepatutnya. Fungsi titik akupunktur laugong adalah untuk membantu jantung kita mengurangkan haba dan membersihkan haba serta kekeruhan badan. Kemudian seperti pam air, ia memandu darah bersih ke bawah untuk memulihkan ki buah pinggang. Jadi jangan pandang rendah tekanan selama beberapa minit yang singkat ini. Ramai orang akan berasa bahawa bahagian bawah perut mereka perlahan-lahan menjadi hangat selepas menekan. Fakta bahawa qi dan darah mula mengalir ke bawah menunjukkan bahawa fungsi kesesakan alat kelamin akan dibangkitkan secara semula jadi. Saya fikir teori ini menakjubkan pada mulanya, jadi saya mengkajinya dari perspektif perubatan barat. Saya mendapati bahawa sebenarnya terdapat bukti saintifik yang sangat kukuh di sebaliknya. Berdasarkan tapak tangan kita, terutamanya titik akupunktur laugong, kawasan ini adalah titik terminal bagi saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik dalam sistem saraf autonomi kita. Badan kita mempunyai dua sistem saraf simpatetik yang membuatkan kita tegang dan bertarung dan sistem saraf parasimpatetik yang membuatkan kita berehat dan tenang. Apabila kita berada di bawah tekanan yang hebat dan cemas dalam kehidupan moden pemecut badan, kita sentiasa ditekan dan saluran darah akan menyempit yang secara semula jadi akan menjejaskan peredaran darah. Apabila kita menekan titik laugong, kita boleh mengaktifkan sistem Bragg kita dengan berkesan untuk berehat, iaitu saraf parasimpatetik. Sebaik saja saraf parasimpatetik diaktifkan, tindak balas fisiologi yang paling langsung ialah vasodilatasi, pengembangan saluran darah. Pengembangan vaskular secara semula jadi meningkatkan aliran darah. Sebagai pakar urologi, saya faham bahawa teras fungsi erektil lelaki terletak pada hemodinamik corpus cavernosum. Apabila aliran darah ke corpus cavernosum zakar bertambah baik, fungsi erektil dapat digalakkan dengan ketara. Jadi anda lihat teori akupunktur perubatan tradisional Cina dan neurologi serta perubatan vaskular perubatan barat telah menemui titik persamaan di sini. Merangsang titik akupunktur laugong sememangnya mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan meningkatkan fungsi seksual lelaki. Dalam pengalaman klinikal saya, terapi bersepadu sebegini bukanlah perkara luar biasa. Apabila sesetengah pesakit bimbang tentang perubatan barat atau mendapatinya tidak berkesan, saya akan mengesyorkan agar mereka mencuba kaedah aku tekanan titik laugong yang diajar oleh rakan perubatan tradisional Cina sebagai kaedah penjagaan kesihatan tambahan. Orang ramai telah melaporkan bahawa selepas hanya beberapa saat menekan tapak tangan mereka dengan lembut, mereka merasakan kehangatan di bahagian bawah perut mereka yang sudah lama tidak dirasai perlahan-lahan kembali. Isi pentingnya sebenarnya agak mudah. Titik laugong di tengah tapak tangan kita ibarat suis kesihatan yang terlepas pandang dalam badan kita. Mulai hari ini, jika anda sanggup meluangkan masa beberapa minit setiap hari menekannya, anda akan berpeluang untuk meningkatkan peredaran darah anda secara asas dan keyakinan lelaki anda akan pulih. Jika anda sudah mendengar ini dan anda bersedia untuk melakukan perubahan demi kesihatan dan keyakinan diri anda, sila tinggalkan komen. Saya sudi berubah di bahagian komen di bawah agar Dr. Nur Aminah dapat melihat keazaman anda dan kita boleh berusaha bersama-sama. Sekarang mari kita terus ke intipatinya. Bagaimana dan berapa lama anda perlu menekan? Walaupun kaedah ini mudah menguasai, teknik yang betul pastinya akan membuahkan hasil berganda dengan separuh usaha. Dr. Nur Aminah akan membantu anda menyusun langkah-langkah khusus aku tekanan. Anda boleh ikut saya dan lakukannya sekali. Langkah 1, duduk dan buka tapak tangan kiri anda untuk mencari titik laugong. Langkah 2, gunakan ibu jari kanan anda untuk menekan titik laugong secara berterusan dan kira sehingga 30 saat. Langkah 3, semasa 30 saat menekan, sila tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kemudian hembus perlahan-lahan melalui mulut. Langkah 4, tekan selama 30 saat dan kemudian lepaskan perlahan-lahan dan rehat selama kira-kira 5 saat. Langkah 5, kemudian tukar ke tangan sebelah lagi dan ulangi tindakan tadi untuk tekanan 30 saat seterusnya. Adalah disyorkan agar anda mengulangi kitaran berselang-seli ini sebanyak 3 kali setiap kali anda berlatih. Perkara yang paling penting ialah istiqamah atau konsisten.
Saya akan mengesyorkan agar anda menekan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Masa terbaik ialah apabila anda baru bangun pada waktu pagi, apabila anda berehat selepas makan malam dan sebelum tidur. Setiap kali ulangi 3 kitaran tekanan 30 saat dengan setiap tangan. Sebenarnya ia mengambil masa kurang daripada 5 minit secara keseluruhan. Selagi anda sanggup mengamalkannya secara berterusan selama 2 hingga 4 minggu, anda perlahan-lahan akan merasakan maklum balas positif daripada badan anda. Sudah tentu sebagai seorang doktor, saya masih ingin mengingatkan semua orang bahawa jika anda ingin membawa kesannya ke tahap seterusnya, hanya bergantung pada tekanan sahaja tidak mencukup. Menekan titik akupunktur mungkin tidak memadai. Kita juga perlu menjaga tabiat pemakanan dan melakukan senaman sederhana dalam kehidupan seharian kita. Lagipun badan kita adalah satu keseluruhan organik. Pertama, mari kita bercakap tentang makan. Kesihatan saluran darah adalah teras kepada fungsi lelaki. Kita harus mengambil lebih banyak makanan yang boleh membantu kita membersihkan darah dan mengekalkan keanjalan saluran darah. Contohnya biji labu kaya dengan arginina dan zinc yang sangat membantu dalam mengembangkan saluran darah dan menggalakkan rembesan hormon lelaki. Selain itu, bawang putih adalah pembersih saluran darah semula jadi di dapur kita. Ikan laut dalam yang kaya dengan omega 3 seperti ikan tenggiri dan salmon serta kekacang seperti badam dan walnut semuanya sangat baik untuk kesihatan kardiovaskular. Selain makan makanan yang betul adalah sama pentingnya untuk bergerak. Ramai orang menghabiskan masa melatih otot lengan dan dada mereka, tetapi sering terlepas pandang kumpulan otot terbesar dan terpenting dalam badan kita, otot bahagian bawah badan termasuk punggung dan kaki kita. Otot bahagian bawah badan adalah jantung kedua badan kita. Apabila kita bersenam, setiap pengecutan dan kelonggaran bertindak seperti pam yang kuat mengepam darah dengan berkesan dari jantung ke bahagian bawah badan. Senaman yang paling disyorkan untuk meningkatkan peredaran darah di sekitar rongga pelvis ialah squat cangkung. Anda boleh melakukannya di rumah tanpa sebarang peralatan. Berdiri dengan kaki anda dibuka luas separas bahu kepala dan dada tegak dan perlahan-lahan tolak pinggul anda ke belakang seolah-olah anda sedang duduk di atas kerusi. Cangkung sehingga paha anda selari dengan tanah, kemudian perlahan-lahan berdiri semula. Lakukan 20 hingga 30 ulangan setiap hari. Anda akan melihat peningkatan ketara dalam peredaran dan kekuatan di bahagian bawah badan anda. Satu lagi senaman yang mesti saya tekankan dalam klinik urologi ialah senaman Kegel, Mastan in Labus. Senaman ini melatih otot di dasar pelvis kita. Otot-otot ini sangat penting untuk mengekalkan kekerasan ereksi. Ia memainkan peranan penting dalam keupayaan untuk mengawal ejakulasi. Ramai orang tidak tahu bagaimana untuk mencari otot ini. Cara paling mudah ialah cuba tahan air kencing anda semasa sedang membuang air. Pada masa itu anda akan merasakan otot di dalam bahagian bawah badan anda mengenakan daya. Ya, otot itulah dia. Apabila anda tidak melakukan apa-apa, anda boleh berlatih mengecutkan otot ini. Ketatkan selama 5 saat dan kemudian rehatkan selama 10 saat. Ulang 10 hingga 15 kali. Melakukan beberapa set sehari akan mempunyai kesan yang sangat jelas dalam meningkatkan fungsi seksual. Saudara-saudara dan rakan-rakan yang dihormati, keyakinan seorang lelaki pastinya bukan hanya tercermin dalam prestasinya di atas katil, ia juga akan tercermin dalam penampilannya. Emosi diekspresikan dan meresap dalam kata-kata dan tindakan anda. Ia adalah tenaga yang sangat penting yang menyokong seluruh kehidupan anda. Apabila anda berasa tidak bermaya, kekecewaan itu bukan sahaja menjejaskan badan anda, tetapi mungkin juga menjadi trauma mendalam yang mematahkan hati anda. Tetapi sila ingat bahawa badan kita mempunyai keupayaan penyembuhan diri di luar imajinasi kita. Dari perspektif perubatan barat, ia adalah pengaktifan saraf dan saluran darah. Dari perspektif perubatan tradisional Cina, ia adalah aliran qi dan darah yang lancar. Tidak kira yang mana satu, ia memberitahu kita bahawa selagi kita menggunakan kaedah yang betul, badan sentiasa boleh dipulihkan. Satu titik akupunktur kecil di tapak tangan anda bekerja sama dengan pemahaman kita. Pemakanan yang sihat digabungkan dengan sesi senaman harian yang singkat boleh membantu anda menemui semula semangat hidup yang telah lama hilang itu.
Hakikat bahawa anda telah sampai sejauh ini dalam video ini bermakna anda telah dengan berani mengambil langkah pertama ke arah kesihatan anda. Apa yang tinggal hanyalah praktik. Cuba tekan tapak tangan anda dengan lembut sebelum tidur malam ini. Tindakan kecil ini benar-benar boleh berubah menjadi kekuatan yang mengubah hidup. Jika video ini membantu dan supaya Dr. Nur Aminah boleh berkongsi lebih banyak kebijaksanaan kesihatan pada masa hadapan, sila langgan saluran Vitality di usia tua saya dan berikan saya suka untuk berkongsi. Dr. Nur Aminah boleh di usia tua, Nur Aminah akan sentiasa berada di sini bersama anda memberi semangat untuk kesihatan dan kebahagiaan anda. Terima kasih kerana menonton rancangan hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang.